Gemuk hujan panas, kayu tak ada apa-apa tapi melengkung dan retak atas bila cantuman tak ada tanggam, gam dia biasa. Okey, ini pula ini grade C bos Ijan. Walaupun grade C kayu jati dia tak ada masalah apa-apa, cantuman dia masih okey. Nampak tak? Grade rendah. Tapi bila kena dengan tangan yang betul, tukang yang buat, dia jadi solid. Kalau colour finishing ni memang tak boleh nak cakap apa. Kualiti apa pun dia takkan tahan. Kecuali unfinishing. Okey, ini luar ni material murah. PVC murah. Tapi kalau tengok betul-betul, langsung tak ada efek setahun hujan panas. Langsung tak ada efek. Hujan panas tak ada apa-apa. Nampak tak? Bila kita sebagai peniaga takut nak cuba, takut nak rosakkan, apa yang kita dapat? Bila customer tanya, "Dek, ni tahan ke dek? Tahan ke kalau air? Tahan ke kalau sekian-sekian?" "Oi, tahan. Ini jati acik. Grade A." Alamak. Ini grade C. Tapi yang kita dapat kat sini nampak tak? Walaupun sofa ni murah, kita dapat dia tahan. Material ni tahan. So, Boy Jam boleh suggest. Okey, contoh. Yang sebelahnya ni dari 2020. Harga dia 13,000 lebih. Ini semi TPK. Dari 2020 sampai sekarang, hujan panas. Apa yang kita dapati, color sudah tentu rosak, grade apa sekalipun. Tapi kayu langsung tak ada efek. Adalah pecah sikit. Nampak tak? Sambungan ke apa segala. Ini kalau kita rebuild balik, boleh cantik balik. Ini semi TPK. Kalau kayu jati kampung ada kat dalam tu. Dia boleh pecah, boleh melengkung, boleh apa. Tapi kayu solid dia masih tahan. Nampak tak dekat situ? So, contoh. Saya baru 9 tahun. Dan saya banyak tahu tentang jati. Macam mana saya nak tahu tentang jati? Sebagai peniaga, adakah saya perlu takut untuk buat? Kenapa perlu rendam? Kenapa perlu R&D? Sebab takkanlah kita dengar nak ilmu ni dengar dari orang. Orang cakap A, kita cakap A. Baik, baik. Tak baik, tak baik. Betul tak? Sebagai peniaga jati yang dah mempunyai customer puluhan ribu orang, puluhan ribu, saya mesti ada sesuatu yang saya tahu dengan praktikal. Itu pendapat saya. Ya, 2020 dulu Bos Ijan dah start R&D macam ni. Ada beberapa orang yang cakap Bos Ijan ni sangat ni. Kan rugi. Lebih baik bagi orang. Bagi orang tetap ada bagi orang. Tapi sebagai peniaga yang nak tahu tentang kualiti, kalau tak cuba macam mana? Betul tak geng? So contoh, kalau benda ni dalam rumah customer, ya 5 tahun, 6 tahun tak ada apa-apa. Tak rosak. So macam mana kita nak tahu? Takkanlah umur saya 60 baru nak tahu ketahanan dia. Bagi saya mudah je. Bila dekat luar hujan panas, embun, dia tahan, bermakna dalam rumah orang ia bertahun. Kita letakkan impact dia 10 kali.